Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang pelan pembangunan kerjaya sebagai seorang guru. Yang pertama, kita pergi kepada pelan induk kerjaya keguruan, iaitu perjalanan profesional dinamik. Pertamanya, bakal guru akan menjadi siswa guru di IPG, Institut Pendidikan Guru, ataupun universiti awam yang lain yang menyediakan kos perguruan ini. Seterusnya, setelah tamat pengajian, akan menjadi guru novis, iaitu guru baru dalam bidang pekerjaan sebagai seorang guru inilah, di mana teras pembangunan adalah pembangunan profesional berterusan CPD sebagai enjin pertumbuhan kejayaan. Setelah melalui beberapa fasa ataupun tahun, seorang guru akan menjadi sebagai penggerak kerja, dan kemudian menjadi sebagai seorang pembimbing kepada guru-guru yang lebih muda, dan seterusnya bergerak menjadi sebagai seorang guru pakar di dalam bidang masing-masing. Dan matlamat akhir adalah merealisasikan aspirasi modal insan negara. Seterusnya, kita pergi pula kepada tunjang struktur dalam pembangunan kerjaya sebagai seorang guru ini. Apakah dia? Ia adalah Standard Guru Malaysia 2.0. Dalam asas kekukuhan Standard Guru Malaysia 2.0 ada 3 aspek yang penting. Yang pertama adalah amalan nilai profesional keguruan, integriti dan etika. Yang kedua adalah pengetahuan dan kemahiran pengurusan ilmu dan teori pedagogi. Dan yang ketiga adalah kemahiran PDP, penyampaian dan pentaksiran berkesan. Ya, dalam tiga-tiga aspek ini akan menjadikan pendidikan yang lebih berkualiti. Kemudian kita membincangkan pula tentang DNA guru abad ke-21, iaitu era 4IR. Yang pertama, guru berperanan sebagai facilitator, sebagai pemacu pembelajaran berpusatkan murid. Tidak sahaja berpusatkan guru ataupun bahan. Kedua adalah pakar literasi teknologi, integrasi pembelajaran digital dan ekosistem pintar. Yang ketiga adalah guru sebagai ejen sosialisasi, iaitu pembangunan karakter dan sasiah berdaya tahan yang dapat dipupuk dalam kalangan murid. Dan yang terakhir adalah penyelesai masalah. Guru berperanan sebagai penyelesai masalah untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi kebat dalam kalangan murid. Seterusnya, kita pergi kepada hierarki kepakaran evolusi peringkat guru dalam kerjaya seorang guru ini. Di peringkat yang pertama adalah guru DG41, iaitu guru novis, yang merupakan penguasaan PDP dan sekolah, iaitu guru barulah. Kemudian kita ada DG44 yang lebih cekap dan berperanan sebagai penggerak kualiti peringkat sekolah. Dan kemudian seorang guru itu akan melonjak kepada pangkat DG48 yang lebih mahir, yang menjadi sebagai pembimbing dan mentor rakan sejawat yang lain ataupun guru-guru novis yang lain, guru baru yang lain. Dan seterusnya kita pergi kepada DG52 yang sangat mahir dalam peneraju perubahan pendidikan. Dan yang terakhir adalah DG54, iaitu guru pakar rujuk bidang pengkhususan masing-masing. Okey, kita kupas pula tentang fasa 1 dalam membina asas pada tahun pertama hingga tahun ketiga seseorang guru itu bergelar sebagai seorang guru. Targetnya adalah pengukuhan guru novis DG41. Fokus adalah pengukuhan kompetensi, asas dan pembentukan identiti profesional. Tindakan strategik adalah melengkapkan program transformasi minda PTM dengan cemerlang, membina portfolio ataupun e-profile yang komprehensif sebagai jejak kerjaya, dan yang terakhir adalah mencetuskan dan melaksanakan inovasi mikro dalam bilik darjah. Seterusnya kita pergi ke fasa 2, iaitu perkembangan dan skala pada tahun ke-4 dan tahun ke-10.
Target adalah peningkatan kompetensi dan kepimpinan DG44. Fokus pula adalah transisi dari pelaksanaan kepada penggerak dan pembimbing. Yang pertama adalah melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana iaitu master untuk pendalaman ilmu. Kemudian adalah membudayakan penyelidikan tindakan dan penulisan artikel ilmiah. Dan yang terakhir adalah menyumbang kepakaran sebagai jurulatih utama ataupun JU di peringkat daerah ataupun negeri. Kemudian kita pergi kepada analisis sintesis, mengukur kedalaman impak, korelasi ilmu dan pangkat, bagaimana pematuhan SGM, Standard Guru Malaysia 2.0, menjadi pemangkin kepada transisi kepakaran yang diiktiraf. Etika sebagai tunjang pula adalah kepimpinan pendidikan di setiap fasa bermula dan berakhir dengan integriti. Kita pergi pula kepada DG41 yang memfokuskan kepada pemahaman Standard Guru Malaysia dan aplikasi teknologi 4IR di bilik darjah. Seterusnya, DG48 pula lebih fokus kepada aspek sekolah, iaitu mentransformasikan rakan sejawat melalui bimbingan Standard Guru Malaysia. Kemudian DG54 pula lebih tertumpu kepada negara, iaitu menjadi pakar rujuk yang menetapkan standard baru sistem pendidikan. Akhir sekali adalah rumusan dan legasi akhir. Yang pertama adalah komitmen, iaitu dedikasi mutlak terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian adalah harapan untuk menjadi pemimpin pendidikan yang membina generasi pertiwi, bukan sekadar pelaksana silibus. Dan ayat yang terakhir adalah pendidikan adalah senjata paling ampuh yang boleh anda gunakan untuk mengubah dunia. Petikan ini diambil daripada Nelson Mandela. Okay. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.